Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita sudah gali ni. Benih dia panggil rezo daripada bunga kantan. Ini bunga jenis ni. Jadi kita sudah gali bakar benih dia ni, kita nak pindah lain tempat lah, nak pindah blok sana. Pada KTM dia panggil blok Rizak tanah KTM. Sebelah ni kuih. Ni tanah tu adalah lebih kurang 1 ekar, tapi kita bukan tanah tengah lah, tanah sebelah tepi. Sebelah tepi ray sana sudah tanah dah antara sepadan dengan kuih ni kita nak tanam benih rezo ni. Rezo bunga kantan. Yang ni jenis dia panggil merah, bukan warna pink. Merah mana pink pekat, dia nak hampir merah lah. Ada satu lagi dia koloni dia, klon dia warna pink lembut muda dah. Tu dia bau dia kurang sikit. Rasa dia kurang. Yang ni rasa dia keras sikit. Ni kita pakai, kita buat laksa Penang untuk 5 orang makan, pakai 3 kuntun sudah cukup. Tapi warna pink muda tu kena pakai 5. 5 pun tidak terasa lagi itu apa dia punya power dia bunga kantan. Ni dia bunga dia panggil merah. Ni lebih kurang adalah lebih kurang 12 lubang kita gali pagi ni. Ni kita pindah daripada tapak dah. Ni sudah tua dah. Yang ni sudah lebih pada 5 tahun ni. Tahun 2017 saya ingat saya tanam ni. Ni sudah biak bakar sudah banyak dah sebelah sana. Sebelah sana tu sudah biak bakar dah, saya sudah tanam. Tu dia bakar yang terbaru, saya sudah pindah jadi anak. Jadi saya tanam ni mengikut permintaan kawan-kawan lah. Kawan-kawan banyak dah minta nak apa? Nak bunga kantan free. Tak apalah, kita tanam lah ini. Kalau ada itu, kita tak ada duit kopi kita jual. Kalau ada duit kopi dalam poket, kita bagi sedekah lah pada kawan-kawan. Jadi siapa-siapa yang nak kongsi pahala, bolehlah kasih baja. Sebab kita tanam ni dia perlu baja. Siapa dia boleh bagi bajet untuk baja, alhamdulillah lah. Siapa-siapa ya penonton, pendengar ya nak kongsi pahala, boleh kasih baja. Kita tanam tak ada baja, kita kasih, insya-Allah bila berbunga besok dapatlah tuai pahala berterusan sehingga pokok ni mati ke apa, insya-Allah lah. Insya-Allah Tuhan terima pengorbanan pemberian baja tuan-tuan kita terima. Kami daripada dana sedekah cuma tanam saja. Ada siapa-siapa yang nak infak baja, bolehlah bagi kita kasih baja. Okey, assalamualaikum.